Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua guru-guru, murid-murid dan warga Sekolah Kebangsaan Celana Putih bagi tahun 2026. Oleh itu, sambutlah perayaan Aidilfitri ini dengan penuh rasa gembira dan jagalah keselamatan diri masing-masing walau di mana jua anda berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azhar bin Osman, JPK Pentadbiran SK Celana Putih, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Dalila, JPK Hal Ehwal Murid SK Celana Putih. Dengan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua warga SK Celana Putih, ibu bapa yang saya kasihi dan juga anak-anak yang saya sayangi. Semoga Syawal kali ini kita dapat mengeratkan lagi ukhuwah antara kita semua. Selamat Berhari Raya, selamat memandu dan jumpa lagi naik sekolah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Amiza binti Zainul Abidin, Guru Pelongkanan Core Curriculum SK Celana Putih, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin kepada seluruh warga sekolah, ibu bapa dan anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Semoga Syawal ini memberi makna kepada anda semua. Minal aidin wa faizin, maaf zahir dan batin.